Untuk buat bisnes top up dan bil ni tak perlukan modal yang besar pun. Untuk pendaftaran, untuk package yang paling tinggi dan keuntungan yang paling tinggi dan lebih banyak produk, package Pro, promosi sekarang ni hanya RM9.40 sahaja untuk kita buat pendaftaran, dan tambah stok minimum RM50, kita dah boleh start buat transaksi top up dan membayar bil. So RM50 tu kita boleh jual Celcom, jual Maxis, jual Digi. Selagi baki yang kita ada tu cukup, kita boleh buat apa sahaja transaksi untuk produk yang ada dalam apps top up dan bil ni. Dan kita tak perlu ada mesin top up yang dekat sini. Saya pun tak guna, dan saya just untuk review sahaja untuk mesin top up ni. Dan saya jual top up secara online sahaja, dan saya menggunakan telefon sahaja. Tak perlu mesin top up pun. Yang mesin top up ni biasanya untuk kedai-kedai sahaja akan guna sebab dia nak print resit. Tapi saya menggunakan apps top up sahaja dan saya daftar sahaja. Saya dah boleh buat transaksi top up, dan kalau kata customer tu nak resit juga, saya boleh share resit terus kepada nombor customer. Saya tak perlu print resit pun. So tak perlu nak fikir modal ratus-ratus untuk kita beli mesin top up ni. Just daftar sahaja dan terus boleh buat bisnes top up menggunakan telefon kita sahaja. Kita perlu daftar dan kita perlu ada minimum RM50 untuk kita beli stok pertama, dan kita terus boleh buat transaksi top up dan pembayaran bil.